Ramai yang nak mula simpan emas tapi tak sedar beli emas yang terlalu kecil. 0.001 gram. Harga nampak macam murah tapi sebenarnya sangat mahal dan susah kalau nak jual nanti. Bayangkan beli emas 0.001 gram RM10. 0.001 gram RM10. Nak cukupkan 1 gram kena beli 1000 kali. Maksudnya 1 gram bersamaan dengan RM10,000. Mahal ke murah? Sedangkan 1 gram gold lebak emas 999 di Public Gold hanya berharga sekitar 480 lebih. Jauh lebih murah. Dengan bajet RM10,000 tadi boleh dapat emas sekeping 5 dinar yang berat dia 21.25 gram. Emas 0.001 tu kalau pegang pun tak nampak bayang. Tengok kalau emas 1 gram macam ni pun kecil. Ini kan emas yang berat dia bawah 1 gram. Harga lebih mahal, kos per gram jadi terlalu tinggi, payah nak jual, terlalu ringan sampai penimbang pun tak boleh nak baca. Emas 0.001 ni lebih kepada emas koleksi ataupun cenderamata. Kalau nak beli emas sikit-sikit, nak beli emas dengan bajet yang kecil, boleh saja menabung dalam akaun Emas Gap Gold Accumulation Program. Ada RM100 pun dah boleh beli emas. Kumpul saja gram emas dekat situ, bila dah banyak nanti, boleh keluarkan sekeping item besar yang berbaloi macam ni. Saya yakin semua orang bijak dalam buat keputusan. Nak jadi penyimpan emas yang berilmu, saya Syahidah Pujaman, dealer aktif dalam rangkaian G100 pimpinan Tuan Muhammad Zulkifli bin Syafiee. Bersedia nak simpan emas dengan ilmu? Boleh klik link bio, saya bantu tanpa sebaiknya insya-Allah.